Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Untuk hari ini sepatutnya saya ada dua pemasangan. Bukan pemasangan, setting. Satu dekat Jenjarum dan satu lagi dekat area KL, tapi saya lupa dah. Area Jenjarum ni yang saya ralatnya, dia dah mesej saya. Dia tanya saya bila free apa semua, dan saya dah bagi tahu tarikh ni free. Dan dia kata okey, saya pun lock lah untuk tarikh hari ni. Dan untuk yang kedua tu, kalau ikutkan lepas dah saya buat pemasangan dekat Jenjarum tu, saya akan terus pergi ke yang nombor 2 ni lah. Tapi bila semalam saya mesej, saya bagi tahu saya nak datang untuk setting, tengok masalah modem dia tu. Lepas tu dia bagi tahu, tak apa bang, dah okey dah. Sepatutnya awal-awal lah dia bagi tahu dekat saya masalah tu dah settle. Tak ada lah saya lock tarikh untuk dia. Sebabnya ada banyak lagi pemasangan yang diorang nak cepat, tapi jadual saya dah terlampau padat. Saya terpaksa ambil jadual yang lambat lah. Kalau kata yang dia ni tak nak buat pemasangan ataupun tak nak dah settle apa semua, saya boleh ambil yang tarikh yang lewat tu ke depan. Tapi selalunya macam tu lah. Bila kita dah set lock tarikh, tapi dalam masa yang sama dia buat masalah macam ni. Saya tak minat lah orang yang macam ni. So untuk hari ni saya nak pergi yang rumah kedua ni. Rumah kedua ni saya dah pernah pasang dulu dekat, saya dah lupa lah tempat dia tu. So hari ni saya nak pergi balik sebab dia ada terreset modem dan dia tak tahu nak setting apa semua. So jomlah kita pergi ke rumah yang hari ni satu saja untuk kita check balik apa masalah. Okay, jom let's go gang. Untuk rumah yang saya nak datang ni, kalau ikutkan saya dah pernah, kalau kata perasan dalam video saya ni, saya pernah buat pemasangan rumah ni. So untuk hari ni kita datang nak setting balik apa yang patut dah. Yang dia mengadu dekat saya untuk modem dia dah slow. Dulu okey, sekarang ni dia slow. Untuk rangkaian 5G dekat rumah ni dia ada, tapi ada tempat-tempat lah yang dapat 5G. So modem wifi ni saya dah pasang antena parabolik dah sebelum ni. Macam dalam keadaan sekarang ni, kalau tengok untuk speed yang dah guna dengan antena parabolik ni memang slow. Download pun tak capai dalam 100 lebih. Sebelum ni saya pasang dapat dalam 200 lebih. Lepas tu dia mengadu dekat saya dan saya suruh dia reset modem tu, dan dia hanya just tak tahu apa yang dia buat. Dia setting tukar password, tapi speed dekat handphone lagi laju lah kalau dekat tempat yang dah ada signal 5G tu. Tapi dalam keadaan sekarang ni dia speed dia slow. Yang ni speed kita pasang antena parabolik lah untuk sekarang ni. Bacaan signal untuk antena parabolik yang saya pasang ni pun, kalau tengok macam ada lari sikit ke macam mana, saya pun dah tak ingat. Kena check balik lah saya punya video tu punya bacaan signal tu macam mana. Tapi tak apa, kejap lagi kita akan setting antena ni. Tapi saya nak masukkan antena arnab dia dulu untuk ni. Sebelum kita check bahagian lain, saya nak pasang dulu antena arnab ni. Nak tengok antena arnab ni untuk rangkaian 5G dia okey ke tak. Saya cabut dulu antena daripada parabolik ni. So saya nak pasang dulu antena arnab ni, dan nanti kita akan cuba try buat speed test menggunakan antena arnab ni. Tengok kod speed dia tambah antena arnab ni lagi laju daripada antena parabolik ni, kemungkinan antena parabolik ni ada masalah lah. Kita nak kena setting balik ke apa semua. Sebabnya kadang-kadang antena tower ni dia dah ada tower lain, takut dia boleh tangkap kepada area lain. So kalau tengok bila saya pasang antena arnab ni, speed dia bacaan signal ni lebih kurang je. Macam ada masalah ni, tak ada perubahan apa-apa ni. Tapi tak apalah, kita try buat speed test dulu. Untuk speed test gunakan antena arnab, kalau diikutkan macam ada problem lah. Memang ada problem lah. Kiranya kalau ikutkan kawasan sini pun memang signal dia tak apa nak okey. Bila kita pasang antena parabolik ni, biasanya
dia jadi signal tu lagi okey lah. Tapi bila kita pasang antena Arnab ni, dia datang yang tak datang untuk signal 5G ni dalam keadaan signal 5G ni, tapi speed dia memang agak slow, agak lemah, upload pun kurang. Memang kalau kes macam ni, modem wifi dekat area rumah sini memang dia nak kena guna bergantung kepada antena parabolik untuk dia dapatkan signal untuk antena parabolik. Tapi tak apa, kejap lagi kita sambung balik antena parabolik dan kemudian kita try setting kedudukan antena tu lah macam mana. Untuk kabel antena parabolik ni saya akan pasang balik sebab saya nak setting kedudukan antena tu, cari kedudukan yang paling okey lah. So kita buka balik antena Arnab ni, saya akan pasang balik untuk antena parabolik tu, kabel antena parabolik tu, dan kemudian nanti kita akan setting lah kedudukan antena. Lepas tu kita akan tengok speed dia lepas kita dah setting nanti. Not too fast. This is a 5G. 2.4 or 5G? 5. Okay, great. It's also Untuk antena parabolik ni saya dah setting. So tadi saya duk setting pun signal dah okey tapi speed tetap slow. Yang ni dah okey. Rupanya modem wifi tu dia dah ada setting button untuk memang dia akan jadikan speed kita tu slow. So kadang-kadang memang akan jadi problem dekat situ lah. Bagi yang tak tahu, dia buka modem, dia ingat boleh on, dia akan jadi problem. Dan sekarang ni kalau ikutkan untuk signal speed dah tak ada masalah lah. Antena parabolik tu saya pun dah setting dalam kedudukan yang okey lah untuk signal dia. Untuk signal antena parabolik ni saya dah setting dah. So dah memang dah siap lah. Tu dia tuan rumah, wife tuan rumah ni dia tak faham sangat bahasa Melayu. So kita kena nak terang dia ni, kena orang kata kena guna pembantu rumah. So kejap saya masuk password wifi ni dulu, password untuk web UI ni. Untuk modem dia ni, dia problem dia sebenarnya dia on kan button ni, button next level bypass ni. Button on ni, kalau dia on ni memang speed kita akan drop lah. Button ni dia ada function lain sebenarnya kalau nak on. Ni saya dah off dia punya button dia. So antena pun saya dah setting dalam kedudukan yang orang kata signal paling okey lah. So kalau kata saya nak buat speed test pun dalam keadaan sekarang ni memang dah cukup okey lah. Macam dia biasa guna fast.com. So kita pun pakai fast.com lah sebab kalau dia ikutkan speed dia memang dah okey sangat-sangat lah. Kadang-kadang tu speed boleh capai sampai ke 300 ke 400 pun boleh. Tapi dalam keadaan dia duk stabil, maintain 100 ke atas hingga 200 Mbps macam tu lah. So dah tak ada masalah lah untuk penggunaan internet yang sekarang ni yang menjadi masalah. Kejap lagi bagi dia test untuk dia tengok balik lah signal dia dalam keadaan macam mana. So speed sekarang ni kalau ikutkan dah okey dah. Speed semua dah capai lebih daripada 100. Sebab dia tak nak speed tu bawah daripada 100 Mbps. Kejap lagi kita akan bagi dia test. One more. okay. This auto bacon. Okey, selesailah tugasan kita hari ni. So antena pun saya dah setting, modem wifi yang ada problem tu pun saya dah adjust setting yang baik. So kalau dekat luar ni pun, kalau kata saya buat speed test pun memang dah jauh daripada modem wifi pun dah okey. Kalau ikutkan duduk daripada jauh ni lagi problem lah. Kalau kata speed dia slow, memang dia pakai banyak device pun memang akan problem. Macam ni dia dah dapat speed dan kira jarak wifi daripada modem pun dah kira dapat yang okey lah untuk speed yang kita dapat ni. Yang ni jarak jauh untuk modem dekat luar rumah. Sekejap lagi saya akan mesej dia punya laki dia untuk terangkan. Nak terang dekat dia ni, saya tak apa nak faham sangat ni. Dia tak apa nak faham sangat bab-bab yang ni. Lagipun dia tak fasih, tak faham langsung bahasa Melayu. So kalau kata nak berurusan apa tu agak susah. Harapkan pembantu rumah je yang akan translate untuk hari ni punya kerja.
Yang mana yang nak buat pemasangan antena parabolik ataupun Starlink boleh pergi dekat saya punya ruangan description. Dan terima kasih yang mana yang menonton saya punya video, dan yang mana yang belum subscribe lagi boleh subscribe saya punya channel. Dan kita boleh juga follow saya dekat saya punya TikTok dan Facebook saya. Kita berjumpa untuk next video. No signal, no problem. Bye bye.